Okay, Assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. So ni aku dalam perjalanan dekat highway saja. Kita test menggunakan motosikal Honda NX 500. Kita ride sikit waktu malam. Terajak simpang pula. Terajak simpang. Alah. Kita teruk jalan ni. Oh, tapi aku tak nak return. Aku nak terus. Kita masuk Seremban sikit lah. Apa khabar orang Seremban? Orang Seremban. Tak nak, kita nak terus. Tapi inilah dia punya kelemahan dia. Dia akan ambil the shortest lah. Tapi macam aku kadang-kadang kita ada jalan kita sendiri kan. So aku akan gunakan lekas. Aku nak gunakan lekas. Saja nak ikut jalan jauh sikit. Aku rasa macam aku kena masuk sini. Aku ingat ke lupa ni sebenarnya tempat ni. Ui, ada fun fair mat. Aku ingat lupa je ni tempat-tempat ni. Inilah bandar Seremban, tapi ini bukan betul-betul kat bandar. Bandar dekat sebelah sana. Tapi ini dekat-dekat dia, macam dia punya kawasan-kawasan tepi dia, pinggiran dia. Sebab aku nak masuk ke Lekas. Kita nak ke Lekas.
Tak nak, kita nak ke kiri. Okey, navigation ni suruh aku ke kanan. Aku nak ke kiri. Aku pun ingat lupa je tempat ni. Tak apalah, kita redah je. Wow, nice. Lobak, dataran Lobak. Sebenarnya jalan ni, kalau kata korang nak lagi adventurous, korang boleh ikut jalan Mantin. Mantin, tembus ke Beranang, Semenyih, lepas tu ke Kajang lah. Tapi kalau macam aku waktu malam, so aku prefer untuk ikut highway lekas lah. Hopefully minyak cukup. Minyak ada lagi separuh ni. Bagi yang bertanyakan macam mana dia punya lampu, performa lampu dia, ni lah dia punya lampu dia. Ni kalau high beam nanti. Okay, kita akan masuk ke Lekas dan kita akan tembus ke Semenyih, Kajang. Okay gang, let's go. Lama ke aku tak ikut highway ni, naik motor. Last aku bawa motor, aku rasa aku bawa Triumph Tiger 660 Tiger Sport. Baik, tadi saya terlepas simpang ni. Ni saya akan masuk motor ya. Okey, 25 km Semenyih. Tak jauh sangat. Tak jauh sangat.
Tapi bagus lah highway ni. Macam sepanjang jalan je ada lampu. Ini untuk flat lah. Tadi aku satu bukit tu 180. Dia tak ada cruising control. Itu lagi satu function yang aku rasa sekarang ni agak penting. Cuma motor ni bila nak laju, dia tayar depan besar sikit. Itu je dia punya macam kurang lah. Lepas tu kalau kata letakkan sekali dengan damper, aku rasa lagi best kot. Okey, dah sampai dekat ni Semenyih, Bangi. Hui, ada terowong lah Mat. Boleh rehat di sini. Baru tahu. Biasanya aku ikut mana asal aku tak ingat jalan ni Oh, bumper. Okey geng, itu sajalah daripada Seremban ke Kajang. Dalam setengah jam kot. Tak, aku tak ingat. Tapi tadi dalam tak, daripada Arena Seremban tadi setengah jam ke sini. Kita jumpa lagi video datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.